Tapi kalau kita tengok Datuk MB tadi pun dia macam menyebut baik summit untuk K ni. So macam mana dia pun ada cakap untuk next year nanti dia akan perluaskan. So macam mana YB lihat untuk masa akan datang? Antara yang pesan Datuk Seri adalah berkaitan nilai ekonomi. Jadi bagaimana kita jadikan sektor care ni adalah sebahagian daripada sektor perkhidmatan. Sebelum ni perkhidmatan lebih dilihat dari segi kesihatan dan juga hospitality. Contohnya hotel, pelancongan dan sebagainya. Tapi bila kita angkat care ekonomi sebagai salah satu contributing factor atau penyumbang kepada sektor perkhidmatan, ia ada nilai ekonomi yang mungkin boleh mengangkat GDP. Kerana Selangor sekarang kita berada di tempat pertama penyumbang kepada GDP Malaysia. Saya kira bila kita tampakkan, kita visualisekan bahawa ada nilai yang kita boleh diukur, itu akan mengukurkan lagi Selangor sebagai bukan sahaja negeri yang makmur dari segi infra, elektrik dan elektronik, semiconductor, tetapi juga perkhidmatan. Okey, sekarang nak tanya tentang MOU tadi. Boleh ceritakan sikit apa dia sebenarnya? Okey. Memorandum persefahamannya adalah antara tiga pihak, di mana pihak dari syarikat daripada Korea Selatan iaitu Uni ingin membawa assistive device ataupun peralatan teknologi bantuan yang meletakkan sensor di rumah-rumah jagaan, dan YAWAS adalah agensi kerajaan Selangor yang ada hubungan menyantuni warga emas, dan pihak ketiga adalah syarikat teknologi lokal tempatan kita iaitu Hayat Teknologi yang menjadi ruang knowledge transfer kemahiran untuk membangunkan device tersebut oleh Uni ke Malaysia. Jadi ini bentuk pelaburan dan kerjasama yang kita letakkan dalam teras keempat dasar ekonomi penjagaan, dan melalui Care Summit ini sebenarnya memorandum persefahaman seumpama tersebut boleh kita rancakkan lagi, dan ruang ini adalah ruang kita lihat dari sudut pandang perniagaan dan juga ekonomi. Berapa lama MOU ini akan berjalan antara Uni dengan juga mereka akan lakukan projek rintis ni lebih kurang di 100 premis, dan hasil daripada monitoring ataupun pemantauan kita akan pantau mungkin selepas 6 bulan apa keberkesanan, dan itu penting untuk kajian ataupun research and development bagi syarikat Uni juga, dan sekiranya perlu disesuaikan dengan local context. Sebab itu kita perlu ada partner, itu Hayat Teknologi yang mengkaji kesesuaian untuk adaptasi di local context. 100 premis tu libatkan premis apa tu? Penjagaan warga emas. Warga emas. Rumah jagaan warga emas. Kenapa tadi ada kita cakap tentang keselamatan. Kenapa tu? Keselamatan. Warga emas kalau dia prone to fall, maknanya cenderung untuk terjatuh. Kita pun dari segi etika tak boleh meletakkan CCTV di dalam tandas, tetapi sekiranya kita boleh ada peralatan yang boleh sense, mengesan dan terus alert kalau jatuh